Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mula kuliah kita malam ini. Kita baca Fatihah sekali sore dan kita salawat Nabi 3 kali sore. Mudah-mudahan majelis kita berkah dan ilmu yang kita kursi pada malam ini dapat manfaat barakah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين اللهم ارزقنا قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن والقلب اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Dia tahu umur kita, mudah-mudahan umur kita yang ada lagi ini penuh dengan manfaat, barakah dan amalan soleh. Amin. Dan syukur kepada imam dan anggota-anggota yang menjemput alim buatkan tazkirah jemputan atau kuliah jemputan malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bermudahan kerja mereka itu dan lurus kerjaan agama Allah Subhanahu wa taala dengan permudahan keturunan depan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lupa syukur kepada saudara-saudari, tuan-tuan, adik kakak dan abang-abang semua yang ada sudi mendengar majlis pada ini. Maka ribuan-ribuan terima kasih kalau kita boleh berkongsikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kerana majlis kongsikan ilmu ini ialah beberapanya malaikat yang terbukakan sayap selamat kita daripada segala-galanya. Dan kita ada majlis walaupun tak panjangkan masa, tetapi Allah Ta'ala akan buka jalan-jalan kepada kita lebih berganda-ganda. Maka kita tak lewatkan masa. Jadi tajuk amal letak itu jadi tajuk pada kalimah, kenakan kalimah la ilaha illallah pada sudut ilmu tauhid dan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Pada kalimah la ilaha illallah. Tajuknya kalimah la ilaha illallah. Kita akan mengenakan sudut daripada ilmu tauhid dan sudut daripada ilmu fiqh dan sudut daripada ilmu tasawuf. Itu penting. Jadi kita ni pertama kali ni kita kena melepaskan tentang ilmu akidah. Kerana kita nak mengesahkan ibadat kita, pasti kita kena Tuhan, kena Allah. Kerana Imam Ghazali sebut dalam kitab dia dari Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin. Dalam kitab tu Imam Ghazali kata la tasihul ibadatu ba'da ma'rifatil ubudiyati. Jadi tidak sah, tidak mengesahkan oleh ibadat itu kecuali kenal yang kita semua. Kenal kita semua, kenal Allah Subhanahu wa taala. Soalnya adakah kita kenal takut Allah Subhanahu wa taala pada kalimah kata la ilaha illallah? Adakah kita semua berzikir la ilaha illallah? Boleh kata lepas maya semua. Adakah kalimah la ilaha illallah itu masuk ke sudut hati? Itu tasawuf. Adakah kita sudah faham kalimah la ilaha illallah pada sudut ilmu tauhid? Kerana la ilaha illallah, kalau kita faham memang betul-betul kalimah la ilaha illallah,
pasti kita kenalkan Allah betul-betul. Tu kerana maka berlaku di atas hadis Utsman ibn Affan. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man mata siapa mati. Mana kata dekat nak mati ataupun mati dah. Pada wa ya'lamu, padahal dia tahu, dia mengetahui annahu, bahawa sesungguhnya kalimah la ilaha illallah. Soal kita sekarang sudah tahfidh ni, kita sekadar faham makna tidak ada jenis Tuhan yang ada seperti ataupun yang disembah seperti, kecuali Allah juga. Allah juga yang kita semua seperti. Hak lain lagi tu pelsu belaka. Semua ada masa ada Kristian, sama ada Buddha, sama ulama agama hak lain tu hak pelsu belaka. Kerana hak mereka itu tidak lepas daripada Tuhan mereka itu tidak lepas daripada diri dengan Arab. Mana tidak lepas daripada kata sifat baru dan zat baru. Demikian itu dia kata orang Kristian Allah Ta'ala ada anak. Oh dia tu ada anaknya Isa, bini Maria, sudah. Maka pelsu belaka. Hak kitanya jadi masalahnya, masalah tujuh ilmu tauhid. Kita nak. Maka kalimah la ilaha illallah Allah juga. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah raji-raji bahasa kupasat fahami kalimah pada kata la ilaha illallah dibujuk kalimah Allah saja, illallah saja, ubay 21 sifat. 20 sifat wajib. Kalimah Allah saja tu 21 sifat, ada satu sifat haram, dan hak satu sifat lagi 20 sifat lagi wajib. Sebagai ulama kata min wajibil lillahi isrina sifat. Daripada wajib pelajaran, daripada wajib sifat Allah kena pelajari itu 20 sifat. Maka 20 sifat semua 20 sifat ulama gaji mari semua nama Tuhan ni banyak. Siapa kata nama Tuhan tu boleh pilih, maka dia tu jadi orang bersih. Kerana nama Tuhan tidak boleh pilih. Hanya sebut dalam Quran 99 wajib. Kita kena etika kata sebut dalam Quran. Maka 99 itu duduk di bawah sifat nama Tuhan, yang itu 20 sifat orang wajib kena pelajari. Hak pentingnya ilmu tauhid, iaitu ketika kita nak mati. Kita nak. Karena Nabi kata wa huwa ya'lamu, padahal dia mempelajari, dia tu tahu kalimah kata la ilaha illallah. Tahu di situ ngaji wajib. Maka tahu Allah Ta'ala ada, dia tidak berhajat kepada tempat. Kalau berhajat kepada tempat, maka tempat itu jadi baru. Walaupun tempat itu yang bahasa tak ada, dipilihkan ada tempat. Maka menyangkut dengan dalil Nabi, apa Allah Ta'ala firman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi, tiada suatu pun. Makna ulama kata suatu di sini tiada suatu, yakni benda baru. Gapo benda baru? Di atas muka makhluk ni nak lari dua ni tak boleh. Mana zat baru, sifat baru. Apa zat baru? Dari ilmu tauhid oleh panggil diri dan arah. Jika zat baru, maka itu oleh suatu benda baru. Kalau itu Allah tak tidak suruh suatu benda baru,
maka nak lari tak boleh arwah dengan ngaji lain. Sahabat ikut duit kita duit ngaji, si pada perlu dia ambil duit dinok gaji. Arwah ngaji dengan sebab takut kita ibu sifat supaya makhluk. Tu betul. Maka laisa kamislihi syai'un, tiada suatu pun hak makhluk supaya serupa dengan Tuhan. Mana kata kita nak kata Allah Ta'ala berhajat tepat tak boleh. Walaupun kita kata Allah tepat tinggi pun tidak boleh, kerana diterimakan tepat. Sekalipun kita kata Allah tu ada tepat-tepat tak sama kita, maka punya sifat zat. Karena pertama kali dia muali kata duduk bertepat kerana sama dengan makhluk. Tiba-tiba mari si malaikat dah tanzih daripada tazai tanzai ya ho tanzih makna bersih, suci. Suci daripada tepat makhluk. Makna suci tanzih itu sekadar wek sifat je. Kita nak hapus sifat kata tanzih, kita hapus sifat zat. Kalau dia zat dia menjadi baru, tetap zat jadi baru. Kalau sekalipun tidak sah etika kita begitu. Hodoh bosan-bosannya masalah akidah ni ketika kita mati, nak mati tu je. Kerana sanad kamu tu ambil daripada lalu pada Mekah pada Umat. Dia cerita apa? Satu ketika kita nak mati, Allah Ta'ala jumpa paling besar di dunia sekali belum nak mati dan kepada pada masyarakat. Mana? Ketika Dajjal mari. Dajjal mari. Apabila Dajjal mari tu, saya sangat suka ketika orang nak mati tu. Saya orang duduk lepak. Tadi orang apa? Tadi orang nak video tu tak boleh kata kalimah syahadat. Okey, nak video tu kubur pula Dajjal mari. So contohnya orang panggil nama sete sabuk sabat. Nama setan banyak. Sahabat ni dapat kuano kita ni menjadi orang kupur, menjadi hawa-hawa. Ni setan. Lain setan aku murah. Setan aku murah ni setan yang sifat kedekut. Tu. Nabi bawa. Mana ada bila ada sifat kedekut di kita, cerita tu ada setan aku murah. Baki kedekut nisbah agama. Bertiba lain pada agama, dia tak kedekut. Mana sia-sia dengan dunia, duit sia-sia dengan dunia, kereta sia-sia dengan dunia, sia-sia dengan dunia. Bokeh kata kalau kita ni pak setan ni dahsyat. Kalau kita sedekah dah duit tu, sedekah duit, tiba-tiba hati kita saya duit sedekah. Tengok siapa. Yuk pisah. Kalau ni Tuhan tok nenek kita wasiat dah. Tanah ni adalah tanah buat paduin. Tanah ni untuk buat pondok. Tanah ni untuk buat balasah. Tanah ni buat masjid. Sampai ni kalau kecil buat sedekah ni, dia panggil dalam hadis Nabi. Satu hadis Nabi dia kata tu, iza matal insan in qadama amalahu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kelima sedekah ulama takwil tu baik mai tafsir mai tu baik sedekah jariah semata sedekah kebajikan satu wakaf. Wakaf jadi masalah. Sedekah biasa tapi kita kadang-kadang berat dengan wakaf.
Sikit-sikit gelah pun nak wakaf, sakit kepala so. Benar sedekah lillahi ta'ala, kerana kita dapatkan gelah kita tetap pada akhirat. Apa tu? Harta hakikat tetap di akhirat. Kerana apa? Ketika kita nak mati, duk pisah kita, duk cari benar kita sayang tak dunia. Duk cari setan nama sabar. So setan nama sabar, dah banyak lagi setan. Dari satu lagi setan dasim, dia orang lakon. Macam tak, mau katut beli mobil hidup habis. Setan banyak. Kita termasuk kita sosok setan. Maka ketika tu sampai sebab sedekah ni, yang kita jangan pergi hal makhluk sangat. Kadang-kadang kita ni sedekah tu tak pergi letak ke hari aku wakaf ke tanah ini. Sebenarnya sebenarnya tanahnya aku buat di masjid. Lalu tu begitu. Ni kadang-kadang kita wakaf, kita wakaf masjid. Wakaf tu ada dua, ingat boleh. Wakaf ni ada dua. Wakaf am, wakaf khas. Wakaf khas ni wakaf tertentu. Tanah ini saya bagi kepada ustaz, tuan guru, buat ono. Dan orang kemudian lepas benda. Mana tanggungjawab wajib sebagai orang yang buka pondok dan boleh sama lepas benda dia. Tapi masjid ni jangan wakaf sekolah je. Malah tak merosot. Wakaf koh, orang ni dia cara tak cara siap. Masjid ni yang wakaf am pada boleh. Masjid tanah pada wakaf am. Gapa wakaf apabila kita wakaf tanah. Kecil masuk kat pekong, kadang-kadang kita lupa apa pekong kata boleh. Tak sampai kali. Kadang-kadang apabila kita wakaf sudah, wakaf am buat masjid, suntik kampung wajib kena menjaga ni. Bukan seorang tu imej. Cuma kita faham salah tu imej nak jaga. Bukan. Tak jawab semua dah kampung. Cuma tu imej ni berat pada orang tu ya. Tu imej tu kotek tu bila berat pada orang. Bukan orang alim tu tak tahu siap lagi. Orang alim dalam kampung lagu tu teluk sapi. Nak jawab, tak berani nak hukum, takut dia pahala tu baik kampung. Kosnya gitu sampai untuk itu nak buat kebajikan sebagai nasihat ialah hadis Nabi sebut. Nabi kata ayatul munafiki salasun, ayatul munafiki salasun, tanda-tanda alamat je kata orang munafik itu ada 3 perkara. Satu, iza haddasa kazaba, apabila kejap betul-betul nampak faham. 2, wa iza wa'ada akhlafa, apa dia berjanji mengawet dia nak sama janji. 3, wa iza tu'mina khana, apabila dia amanah dia kena. Nascaya dia kena. Ingat boleh api neraka Jahannam tapi ni kita kalau tak sedekah kecek pas sedekah untuk ada kecek benar mau takut banyak yang jadi masalah. Adik kakak ni masalah, adik kakak ni kadang-kadang tua bagi ziyadah bila sudah baru. Bapak kerana kita harus jopingnya bersama aku ingin kita taruh lagi tak lagi. Bersama aku ingin taruh satu ini ibarat atau gitu. Bapak yang bala kerana jadi harga jadi sejuta riyal, juta ringgit. Lu bagi ya. Apa bala? Kalau gantung hektar harga 1 riyal dia tak bala. Nah sempat keping tu bersama aku tinggi harga sejuta riyal tu bala tu. Sampai itu sebagai orang tua nasihat lah. Dan nak bagi cara-cara kan nak tahu sama mereka buat wisuda biar-biar. Kalau tu hak ni segi apa boleh nak pakai aja nak pakai tak apa gitu.
buat Hodo puasanya tu nenek duduk sesok di api neraka. Apa mulai hidup dulu tahu di sudah. Enggak apa anak nu pakai api neraka nu. Nggak. Subhanallah. Kata tanuh ni dia ko apa das kerana kita mungkin masuk akan masuk apa lagi. Harle jangan dia ke hantok kita dah. Harta ni kalau kita masa hidup apa kita mati habis dah harta kita. Sampai itu Tuhan Nabi suruh kita we ada harta hakikat masa hidup di banyak waktu gaji. Ni do masa mati selalu tahu mati itu kan masa apa? Anak itu pula tu balong. Terus kau ada hari takut masa Allah ada berlaku ni. Sama ada majlis agama tempat kita memang orang jadinya asako hatolok hamabok dadah. Tu banyak kita berlaku. Siapa ni mau satu? Bawa berarti ingat kepala apa lah kita dulu kenapa? Tapi kita tengok pakai ayat Quran kata ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Jangan ayat Quran. Wahai mereka itu orang yang beriman. Atiiullah atau taat olehmu akan Allah dan taat akan Rasul. Jangan buat benar perstu akan amal. Jangan juga ayat masuk dulu doa awal. Tu tengok hati tak asal dulu kalau juga orang asal ya. Sampai tu paksa kau juga. Tamu-tamu satu wakaan na wakah kos. Orang itu timnas. Wakah kos negara itu usia pokoknya mari cucu mari anak. Allah dah. Orang tak boleh jalan boleh pakai. Mari tak tu anak mari tu guru mau hati bayar. Kalau dulu tak pola apa ribu ya. Sekarang berkata ria. Sekeping gitu bukan dekat mana. Sekeping itu kalau ada berlaku jadi bukan dekat bapa gini tak ada berlaku banyak. Pada boleh dapat kalimah la ilaha illallah Quran. Nah, tu semua situ dah senten nama senten situ pada senten ba sabar. Senten sabar ni jangan main. Dan satu lagi dia campur dengan dia pakai kesihatan nama zalakut. Ini kucak kecil. Dan ingat hukum kita ada kesihatan nama qarin. Kalau Tuhan sebut dalam Quran ini, wa man ya'shu an zikrir rahman yuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarinun. Yang tu lah. Sampai itu kalau kita banyak zikir, banyak baca Quran, orang yang kualitasnya nak keluar tak le. Sampai itu belum itu baca banyak Quran, Bismillahirrahmanirrahim, zikir, Quran sekali itu. Kalau kita masuk ini aja harus saja kah? Zikir banyak, baca Quran banyak, lalu ngaji saja tidak beramal saja. Nah penting. Sebab ulama kata al-ilmu bila amalin kasajaratin bila samaratin. Ilmu kata tidak beramal seperti hakal tidak ada buah. Lain pacunya apa koyo dalam koyo dia kuasa. Bukan. Sudah itu. Maka pak wakah penting sekali, wakah khas subhan Allah. Pahli masuk al-salat wakahan. Wakahan nak tepuh sikit api neraka tu. Nak tepuh tu duit kita. Duit kita amanah kita buat agama pergi ke masjid sikit-sikit. Kita pergi guna sikit tak ada duit tu baru api. Sama telah kita ambil tanah wakah tu tanah lecet tu. Sampai tu cara tu pekoh ke jago gitu. Pekoh alih pekoh. Tanah kalau berepek dengan kubur, berepek dengan masjid ni,
Yusuf kita ikhtiar ambil cermat. Mana? Wis jegat. Hok kita yang sampai agak. Ni tanah. Sejegat hok kita lagi kita agak sini. Bukan kata agak sini. Kenapa kamu takut kita kena api nanti? Kalau orang kita minta orang kan hai. Kalau tak agama ni masuk dalam musik ni dia halah-halah bala maaf lah tak sanggup nak hidup kok ngam di Pinarangkon tak wajib dan ulama kata wajib niat kata kita ni ahli syurga niat wajib ahli syurga dan niat penting padahal ahli syurga niat kita ahli syurga. Maka justru saya tengok kalimah la ilaha illallah. Masalah pekoh ni kadang tak lepas kerana apa? Kerana ketika kita nak mati tu setan pepak nak kita tak boleh kata kalimah la ilaha illallah. Karena dia sebut ilmu pekoh, siapa yang kata la ilaha illallah anak puji syurga boleh masuk syurga. Tetapi kita sebelum kita nak kata tu baru macam-macam. Tanah tu kalau mati, tanah tu dia ambil lah. Oh kita sayang. Oh mana yang kita sayang di atas muka dunia sama ada bini. Tu saya bini pada. Oh bini nak pergi sikit. Bini kata, nak pergi ngaji. Kita nak pergi tak boleh paham. Orang panggil Tina mari hit, nak pergi tak boleh. Wajib kita pergi ngaji. Tapi kita pergi ngaji benar pula wajib kalau bini kita pergi ngaji pula. Kalau lah bini kita benar ngaji tak sebut kita tak boleh. Bini wajib pergi ngaji. Kita tanya soalan kata tak tanpa kita izin. Patut tu. Hakikat bini minta izin. Tetapi tu laki pergi ngaji tak sebut kita tak boleh. Tak masalah kan wajib. Kalau laki kita ada masalah, isteri tak wajib minta. Kita ada masalah. Pada tu, maka kita nak mati sudah benar hak kesayaan. Tapi kita sebagai orang satu nak tak boleh laku. Sana siapa nak masuk neraka, tak siapa masuk neraka. Tetapi perbuatan kita dia menyalahi. Sampai itulah kalau kita tengok. Kalau kita tengok masalah dalam hadis Nabi, Nabi kata iza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa iza syaraba falyashrab biyaminihi. Tengok. Kalau kita nak makan sesuatu makan le kanan, Nabi minum le kanan. Fa inna syaitan dan maka sungguh syaitan itu yakul bishimali wa yashrabu bishimali. Makan kanan kiri. Ingat molek bak kita nasihat yang menyalahi semua. Kalau sunat makan le kanan, setan le kiri. Kalau pergi masjid, sunat le kiri, kita le kanan. Disebut setan. Makna kata yang kita buat tu ialah pelajari semua. Kalau boleh tu, kita ni orang tua ni kena tanya juga sebagai anak. Ni kadang-kadang kita kena akal kapal dah. Besok berlaku masa Allah macam ni. Kerana masa itu ada tak banyak kuku. Tak nak kuku. Tak nak kucing nak kuku. Tak berani nak tanya masa Allah mari tu hak tanah hak mana. Takut-takut itu buat lagi hak satu. Tak bagi tanah kita. Amah kita belum tidak rasa. Kita ni kena agak tu tak tahu. Kalau kita ni kalimah la ilaha illallah faham tu kita tahu mana Tuhan sebut kata innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Mereka itu tu kalimah la ilaha illallah belaka. Tetapi nak harap lagi ya rahmuna rahmatullah. Harap mereka itu akan rahmat Allah. Tengok. Kita dah tak makhluk dakwah siap salut. Kalau itu, kita sebagai anak tanya, ayah, bibi, ada orang mana sakut. Cara nak wakah, nak wasiat ni.
Ya harta kita satu, tiga suluh. Kena boleh ada 3 suluh tu kita bagi ke anak. Kalau bila sikit apalah sunnah. Harus. Tetapi kita tanya sebagai anak. Ada orang tanah ayah bi ku bajike tak ada. Ada dah beli sepene bi ke masjid bajike orang ngaku ingin ngaji kamu, orang ngaji kamu ke, kok itu pakai ke. Bawa kamu ke. Ada tu dalam banyak anak tahu kita dari situ lah. Orang lain pun pakai akibat. Kita pun tahu. Orang nyanyonya siapa no? Pok itu kanyo dia siapa nak gue aku nak sedekah, aku nak kebajikan, aku nak wakaf. Tapi dia tak tilik anak dia akan masa Allah lelaki pula. Dia tu helak tak dia waktu menghelak waktu muwakah itu muwakah itu. Kerana dia pun ngaji berbo dengan wilayah kuliah, dengan wilayah mengajar. Kalau kau yang wakaf gini, kalau kau yang gini, mohon kumsan. Cara masa Allah yang berlaku tak siapa lillah Taala. Mari anak, wah masa Allah, kau nyanyi. Anak dia kedua. Dan masuk pula masalah kalimah tu. Apabila kita boleh kata pekoh hati-hati, boleh kata la ilaha illallah, boleh nak bersyukur. Mari tu ilmu tauhid dia kata bagi ilmu tauhid, mari cuba gajah, mari wajan, mari wakupo kata dia di Tuhan. Kerana bila nak mati tiga kita nak apa? Hidup. Akhir dia kata aku ni adalah Tuhan. Jawabnya kita tak biasa tengok Tuhan. Muka gajah pun tak biasa tengok. Dia mata sutik mungkin banyak rupa mata sutik. Kain mata sutik tak apa pula. Dia buat rupa lain. Kita tu gajah mata sutik. Semua setel sutik tu. Setel awak ni. Dia membuat kau di sini. Nama setel nama ni boleh. Nama awak. Kalau ni dia buat menjadi orang awan itu nak ada di sini. Kalau ni tak setel mata sutik. Dia buat rupa satu rupa. Dia beri belakang kita. Senang. Aku ni adalah Tuhan. Kita pun siap. Mana? Tuhan. Kupur tika tu lah. Maka setel buat zalampuk ni. Setel pada zalampuk dan dunia ni. Buat sahabat ni. Otak ketum. Setengah kata orang kupur tika tu. Setel dia pula buat makan. Pak mana tu? Setengah kata. Nak duit besar. Tak boleh kata kali mula. Kan boleh kali lagi. Subhanallah. Sampai tu kita ni. Apabila kita lagi ilmu tauhid, hak sifat mustahil. Ni ada rubuh ni, ada rupa ni mustahil Tuhan. Pengecut. Kerana rubuh tu ada zat baru, rupa tu zat baru, jiran Arab ini bukan Tuhan mustahil. Pah kita situ, maka dapat syukur. Maka dijumpa pada masyarakat Tuhan semua malaikat dijumpa pula. Atau Tuhan kau saya dan malaikat ni kata masyarakat saya kata pula ni. Tapi dunia kata pula dunia nak kita ke sana, bumi kita ke sana, tahu tak? Omong apa dunia ni? Omong dunia ni apa? Apa tahu tak? Nabi kita pakai tu 7,000 lebih dah. Sebelum tu jin malaikat ada beramal. Jin ni itu setan ni makhluk Tuhan masa tu amat kuat sekali. Beramal dengan Tuhan ni beribu-ribu tahun. Maka Tuhan akak dia naik kepada langit. Setelah itu masuk ke syurga. Kena Nabi tu ambil suruh Tuhan suruh malaikat pergi buat ambil tanah hidup buat Nabi Adil. Maka iblis ni hantarlah anak beranak dia nama koreng.
Maka kau ini biasa buat tiok, tapi tu buat tiok dan cukup cabut tahap itu. Kau misalnya tak kau tu. Isa kalau berhidup, kalau berlingo, tempat kemalu ni biasa tengok tak dapat kalau. Maka kira ya pada iblis dapat kau. Maka Tuhan iblis sujud dan Nabi ada dia tak sujud. Sebab dia kata dia pada api. Sampai kadang-kadang kita kecil hawa. Kadang-kadang kita tak khabar kita. Setan ni lengkol dia. Ulama kata lebih mudah daripada kapur-kapur lah. Siapa telur dia. Telur setan. Dia beranak setan. Tetap setan beribu setan tu. Maka telur dia ni guna buaidah. Dia main buaidah. Kalau buaidah telur biasa. Kalau buaidah ni mudah-mudah telur. Telur pun mudah dah tengok gelap, tak mudah makan. Telur setan teruk lagi, pah kita tu sebab setan. Ingat molek. Setan di rumah alam manu, koreng kejapnya malah koreng dan tubuh kita berpak je. Dia tu kamu pak je makan kita tu. Koreng dia makan kita. Kalau kita makan tak bismillah, dia makan kali kita. Kalau kita makan lagi, dia makan kali kita. Kalau kita jalan, mula lagi masuk masjid, dia jalan kali kita. Itu korek, ijak korek. Maka korek ni nak memastikan kita tanpa mami. Sampai tu saya kata, Imam Ali kata, Kulu minat tajibat wa'lam usalihah. Hana makanlah olehmu dari segala-gala halal. Serta beramal olehmu wahai beriman akan amalan soleh. Tuhan kata. Soalnya kita ni makannya kita ni tak tutup. Makannya kita ni tak tutup. Tanah duduk kita tak tutup. Umur kita ni buat tak tutup. Soalnya gimik pasir umur dia ni. Nama pasir tak duduk. Kita gimik pasir nama sikit pun. Tak apa ke wakaf, kalau wakaf tu tak wakaf. Kita ambil dulu kita makan hati dia boleh minta maaf lagi. Wakaf ni nak doa tak boleh genap tidak. Ketika itu juga mari sudah. Maka kelima kita kata la ilaha illallah. Kita kata dapat kelima tauhid dan fiqh. Setelah itu juga maka kita kena pula ganu boleh kata la ilaha illallah biasa suka tapi kena tempat dosa kita banyak masuk neraka dulu. Kita tidak ada siapa sanggup masuk neraka. Maka Tuhan beri satu sifat yang paling comel yang sifat taubat. Sifat taubat. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apabila sekalipun kita berkata kalimah la ilaha illallah, kalau kita tidak taubat dengan Tuhan, dosa kita tetap membawa sampai akhirat. Selama mana tidak masuk dengan api neraka, dosa kita tetap duduk situ. Kecuali sebelum kita nyamuk kita tekuk, kita atau sebelum matahari naik boleh jatuh, kita mudah taubat. Sampai ke doa Allah warzuqna al-taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah beri nikmat akan oleh kami akan taubat nasuha. Taubat timu Allah Ta'ala sebelum kita mati. Maka Tuhan sebut dalam Quran kata surah Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kata sungguh-sungguh, bermula-sungguh Allah Ta'ala itu dia suka akan orang yang banyak taubat. Yuhibbu, dia suka at-tawwabin, akan orang banyak buat akan segala orang banyak taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, lagi dia suka tu akan orang yang banyak ibadah. Soal kita learning, kita ada bertobat lagi. Umur tua dah kala-kala tak ada tobat lagi. Kerana pintu tobat tu buka 24 jam.
taubat ni. Mana sunat taubat lepas masuk waktu maghrib tu sahabat bersumpah ni, sunat taubat rakaat. Taubat bila masuk taubat dulu. Tapi syarat Allah Taala terima taubat 3 kali hok tak sakut dengan ande. Pertama kita sasa menyesal. 2 kita tak buat dah. 3 kita tinggal. 2 kita tinggal selalu. 3 kita azal tak akan buat. Kalau sakut dengan ande kita nanti minta maaf. Seperti kita gini pasir je, sikit je pasir dia kita ambil. Apa batu ni. Nah, batu kita diambil. Nampak hak dia ada, kita diambil guna besar. Tidak boleh. Sekali pun dia kata batu tak ambil lasar. Rezeki pekoh sah dah. Ambil lasar, tapi pekoh mana sah ni? Kalau bahaya sah tu 50 apa je wui je. Dia sambil lasar. Ambil 10 ke atas kampung. Dia sujud atas saham tak boleh. Kena ambil sosok. Ambil lepas. Kena minta maaf yang kita ambil. Boleh maaf hati asli. Kena ingat. Cuma hak kena cumanya. Balik hak emoh. Balik hak sakut pada akhir. Kerana di masjid ni kan. Tepuk kecil masjid ni. Kalau ada maksiat tanggung habis dalam kampung kan. Iwak maksiat ni mau berlaku tak mau lihat masjid tanggung habis. Pak masjid kadang-kadang kita nak masjid. Apabila tak hidup jemaah, Allah tua pula. Kalau kita ni nak masjid. Tapi jemaah tak hidup. Tumpah. Oi, kita takut tu buat apa-apa ni nak fikir dulu. Kan, letaklah hati kita kena mati. Maka pada saat itu syaratnya mati. Dan siapa kata aku ni buah tak sub lagi, buah tak habis lagi. Nak taubat begitulah. Demo ada satu ayat dari surah Sabah. Dia katakan wa man lam yatub fa ulaika zalimun. Dan siapa-siapa tidak taubat langsung dalam umur hidup dia tu, wahai kata faulaika maka nascaya mereka itu hak tidak taubat langsung dalam hidup dia tu, umur zalimun ialah mereka itu mereka yang zalim, yang hidup kali dengan setan. Kena tipu setan ke apa dia tu? Tak setaubat langsung tu? Iaitu no setan habis. Setan rasing, setan dalam buk, setan khazak. Itu sekali laku. Hele habis. Wa'iyazbillah. Pakai kata kita tak taubat lagi. Tak buat pula dah. Tak faham. Tuhan la haula wala quwata illa billah. Tak faham. Kita kata pahmaya semua. La haula wala quwata illa billah. Faham. Doa kata angkat mulut gitu. Pepekoh apalah kita kata tu dapat pahala dah. Tauhid itu kita faham la wala quwata illa Tuhan. Tapi tu tak tahu hidup kita faham boleh. Karena tidak ada lain kita nak tolak maksiat. Kita ada lain nak tolak maksiat. Kita nak tolak maksiat esok. Tadi tak akan mengkacik hal ni. Tadi kita akan nak menghantar boleh. Harta hakmu. Atau benar hakmu. Atau benar ni tanah haram. Atau kakak kita. Kita nak boleh. Tetap jangan kata esok kita boleh buat ke? Boleh buat ke? Kalau Tuhan tak berikan hati kita, sampai tu kita jangan boleh dia. Kita tak ikan apa yang kita tak hendak boleh harta hasaka kita. Kita letaklah Tuhan kau. Tak banyak kuasa hakikat sebenar Allah yang kita semejak saja. Betul itu. Tidak ada lain nak tolak maksiat kecuali Allah yang tolak kita. Cuma Tuhan al-Qiyam. Pilih kita. Mana suruh kita buat baik karena balasan baik dapatkan syurga. Wala quwata dan tidak ragah kita nak ibadah. Adakah kita nak tahajud malam ni? Niat tahajud malam ni.
dah tahajud tak rasa tinggal, malah dia pun ingat, insya-Allah bangun mata. Tiba-tiba tak bangun. Dia tak rasa tinggal tahajud, tiba-tiba malah nak tak khabar. Tentunya kata kuasa Allah semata kuasa, hakikat Allah Ta'ala jumpa kita menyia sekejap je. Kayak kita kata, umur kita belah-belah saya kata, 40 saya kata, masuk 30 mula ngakak lah. Tapi apa hak ngakak tu bang tajik, hak ngakak tu main tajik. Tapi tu Nabi kata, pemuda ni harap-harap bukan. Boleh muda terhelik main kuliah tu. Pakak boleh pemuda. Seminggu sekali ahli kelas 6 mungkin dia punya mana lah karena agak bukan ada agak kamu tu Nabi kata. Setelah itu kita boleh kata kita muncak terpapak manusia. Tetapi kita lalai lagi. Kerana apa? Kerana makin roh kita tak ada. Makin roh kita tak ada, melalui membuat kasete yang mengkorang itu dia kosek-kosek hati kita. Sotek kau ini kasih hati kita kosek kepada kita habis itu hati kita. Dia kosek. Mana dalih yang korang kosek? Ulang kata ketika kita berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelek matanya. Masuk ke waktu subuh. Itu maknanya tubuh kita dilepaskan. Hak dalam ruh dan jasad duk luar syahwat dengan akal. Hak tu masuk waktu subuh itu bagi akal. Kerana akal bersaing dengan malaikat. Selagi kegasitan minyak itu lagi. Itu namun nafsu syahwah. Maka nafsu syahwah bersaing dengan setan. Gapo situ? Kalau bersaing kita tak bergaduh adalah setan yang bernama korin. Waman yakshu an zikril rahmani nuqayyid lahu syaitanan falahu qarin bahwa lahu qarin. Kalau kita zikir sampai kita ni, adalah sifat-sifat zikir. Sampai makin roh kita ni dia sayang malaikat ni, sayang setan nafsu kita. Dan roh kita nak bergagah, kena ada makin batin. Gapo makin batin? Zikir, baca Quran, mengaji. Tugas seperti zikir tu. Kerana kalau buku surah Baqarah tu Tuhan kata wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendak setulah oleh wahai orang beriman akan Allah. Allah kata sebut aku katsiran banyak. La'allakum tuflihun. Mudah-mudah mereka itu orang berzikir banyak tu masuk dunia orang yang beruntung. Zikir ni masuk dalam surga khuldi. Dan satu lagi baca Quran. Baca Quran kita sebut dalam hadis afdalu ibadat ummati qiraatul Quran. Terlebih baik daripada ibadat umat aku, Nabi kata, ialah baca Quran. Sampai itu berdua kalon dari yang membuatkan Quran itu senyap keras tanah doa. Tapi kita hidup baca bismillah. Hak setan nak menemukan setan, baca bismillah banyak. Baca surah Baqarah tak mampu
baca surah Baqarah, baca alif lam mim zalikal kitab sepipi situ. Dan ayat kursi dan 3 ayat akhir surah Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai tu ulama ingat menterima kata mula naik pada lebih sikit, naik pada bersana dia gitu. Cara mengaji. Dia kata siapa-siapa baca 3 ayat atau 10 ayat daripada surah Baqarah tadi itu, kalau baca oleh umum, hal itu setan tak masuk lah. Hal itu tu setan tidak masuk dah. Nama setan ke apa tak masuk? Setan lain dah. Setan nama dasim tak masuk. Setan dasim tak masuk dah. Lain setan ifrit. Nah setan ifrit, ifrit. Masalah apa? Ifrit. Ifrit ni dia sepokore ke tapi dia kuat dahsyat sikit. Dia kosek dalam jin, dia kosek dalam kita. Sampai ke jin itu melapor kata tak ada jin dan tidak arah sampai di masuk tubuh kita. Kebanyakan juga rupa anjing dengan babi. Dan ular. Sebab lakukan pada sahabat yang kata ular kena kepada jin. Sampai kalau jumpa ular, jumpa anjing, jumpa babi, kalau ada getah le mana, okey? Suruh kita baca a'udzubillah 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 3 kali. Dan bismillah 3 kali dan baca Allah dan apa? Azan 3 kali. Aduh, dari mana lah puasa belak bulan kita baca Allah 3 kali, bismillah 3 kali. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca apa? Azan 3 kali azan. Demikian itu kalau orang hilang mungkin saya jumpa amal 3 kali, lepas tu bed 3 kali. InsyaAllah jumpa. Oh Tuhan tu bagi hati mengopek dan ifrit ni yang masuk untuk sihir-sihir orang tu masuk lagi ifrit ni. Nama itu sudah ifrit. Tengok kata, kalau tengok orang dulu gajah dia tu teguk muka ifrit ni. Ifrit ni kerjaan dia mana? Nak usukkan orang-orang. Sifat lagi, sifat lagi. Tuhan Nabi kata itu. Annalah Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasanu ya'kul hasanati kama ta'kul narul hatabah. Nabi kata, bermula sifat lagi itu orang hak sifat lagi ya'kul hasanat mampu makan akal segala kebaikan. Kita buat ibadah semua makin kumpul di gamal mana Nabi nak gamal milik gamal kama ta'kul narul hatabah. Sebagai seperti bala makan oleh api akan kayu. Kita pakai kayu di mana? Lalu kepala kebakar. Sampai itu kalimah la ilaha illallah. Maka kita sebut kalimah la ilaha illallah, timur sifat kesifat. Sifat tadi iaitu sifat zikir, timur sifat kesalahan dengan Tuhan dan timur sifat apa? Sifat mengingat kepada Allah, kita zikir, sifat mengingat. Makanya tu. Dan ketiga kita kata la ilaha illallah akhirnya. Kita kata ingat kepada mati. Karena kalimah la ilaha illallah ni kalimah yang terakhir kali yang kita boleh kata. Kita mengata ada kalimah lagi. La ilaha illallah belum kita mati. Tak ada. Ada kalimah la ilaha illallah sampai kita masuk ke rumah. La ilaha illallah masuk ke kata aku ni nak mati nak kata kalimah la ilaha illallah. Kalau itu kena belajar tentang ni cara nak mati. Maka Imam Ghazali sebut kata, Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali yang berdalil dengan ayat, dia kata innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Bermula sungguh mati itu yang mereka itu duk lari-lari minhu daripada mati. Tetapi fa innahu maka sungguh mati itu cari
Sampai itulah ulama tasawuf. Kita zikir, kalau kita zikir sudah dengan Tuhan zikir siap malik baca bismillah, baca ayat kursi, baca fokus siap amal sunat kursi maka zikir la ilaha kana fa'lam sebaik-baik zikir la ilaha illallah, sebaik-baik selawat Nabi. Maka kita tu sudah zikir la ilaha illallah, sudah zikir ulama tasawuf hajjah. Orang ingin kita ni genok yo, cuma oyak takut kita Tuhan nak jemput. Ya subuh kita ni masa nak tidur tu wikama kata malaikat mari nak cabut. Siapa lu masuk? Berapa roh itu? Setelah bercabut, dia cabut dahsyat sakitnya. Dahsyat sakitnya kalau banyak dosa. Gambar itu terus sakit nama makhluk sakit nama dia Setelah itu pergi naik jumpa dengan Tuhan. Tengok pesa-pesa amalan tidak ada sahabat, ada dosa saja. Kerana makin kita makin nak ibadah kita pun tak ada, makin zuhir kita pun makin nekok. So, dua macam kawin dan cuma mari beliau orang lupa Allah hasang kau dahsyat kita kan. Karena aku melihat kita ada Allah ada sakal buat betul malah. Oh sudah betul malah. Jangan tinggal sepingin waktu. Takut nyanyi kita mati sikit lagi. Kalau nyanyi anak tu tak reti tu buat hijau kita kan bukan soal tu. Setelah itu juga rapat dulu mari tengok nak cuci mandi kita. Sudah mandi pergi kita masjid mandi pergi kubur. Tahu-tahu sudah baca talqin. Sudah baca talqin malaikat mari tanya. Tanya sudah amalnya tak ada nak jawab. Khabar sih. Khabar pula. Khabar sudah baru kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Bapa kita kena ingat hati kita. Kerana berlakulah hadis Nabi yang Aisyah hanya Nabi. Mana dalam kitab Imam Ghazali berdalil dengan hadis. Dia kata apa? Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, jadi bertanya mana kita. Oleh Aisyah mudah direda Allah Ta'ala akan dan di atas Aisyah. Aisyah pun panggil dan Nabi mari jelik amal dia panggil Nabi, ya Rasulullah, Rasulullah. Nabi pun tengok paling kan ada tak Aisyah. Mungkin panggil hanjur gitu tu ada tu. Kalau kita tak mau kita apel. Kalau ben mana? Tak sihat ada betul. Kalau apel ayang ada kita panggil ayang tak? Kesannya ayang. Kalau saya malu ayang. Dekat. Mai kita gelek. Mana ni? Cik ni. Oh ni panggil Rasulullah. Rasulullah tak ada tadi. Maka Aisyah tanya, hal yuhsyaru ma'asyuhada'i ahad. Adakah dihimpun di pada masyarakat oleh akan salah satu kelompok hak ada ma'asyuhada'i serta bersama para syuhada. Jadi kita ada kelompok yang dihubung dengan syuhada. Nabi pun tengok kepada Aisyah semua. Nabi kata, "Qala na'am." Yo ada. Lagu mana di rumahnya? Nabi kata, "Man yazkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marratan." Yang baca muratan tu setan nama roh pakai kedekat buat lagu maratan. Mana
Nabi kata mereka yang mengingat akan mati pada siang hari dan pada malam 20 kali. Itu soal kita ingat berkali mati ni. Saat hari tadi. Pada malam tadi nak ikut 20 kali ni. Nak ingat atau mati dah ni. Kapok malam bawah ni. Ke buat dosa kapok lagi ni. Ke ada harta penuh tak tahu dia ni. Nak proses-proses lagi ni. Ingat mati. Itu bukan kata ingat mati, nak mati dah. Karena Tuhan pak kalau kita tak ingat mati, kalau kita tidak tahu hidup mati rezeki jahat. Kadang kesetuan tu punya hak mana? Ambil duit saja, ambil kereta saja, jahat ada orang. Tiba-tiba masuk omongnya pula lah jadi orang baik, sebaik-baik terhadap kepada Allah. Mai itu masuk jamin, mai itu masuk saja, hapus saja, mai itu jemaah. Tiba-tiba mendengar kuliah nak malam, jadi orang lain pula mengajar. Jangan kacau, jangan kacau. Kita jangan ada skor ya. Maka ketika sudah 20 kali dinamakan kita tu masuk para syuhada. Apa hasil para syuhada? Iaitu duduk dalam syurga Firdaus. Orang ingat mati. Cik boleh kita ni pakai ingat mati. Dan kita persiapkanlah kita ni mudah-mudahan Allah Ta'ala. Jangan kita tak lari nak jumpa Tuhan akan mati. Nabi kata man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah. Siapa-siapa benci nak jumpa Tuhan, nasihat Tuhan lain kita. Sampai kita nak dekat dengan Tuhan. Karena kita nak jumpa. Mulai ke mana pun nak jumpa Tuhan. Kita kadang-kadang kita kata ada juga pesan dia kau buat sudah kau dia mau tahu dah mati bila. Kan dia pakal. Tapi ingat molek dalam ilmu tauhid ada qada murad dan qada mu'allaq. Qada murad tetap lagu tuduh. Qada mu'allaq yang mengubahkan nasib kita, mengubahkan diri kita tu tiga perkara. Tiga jalan. Pertama yang banyak doa. Karena ulama kata ad-du'a silahul mu'minin. Bermula doa itu Allah Allah mukmin. Sampai itu banyak doa. Kita malah nak doa pakai sikit. Oh, sudah lama. Cuma amai berarti banyak. Dan kedua, hubung silaturahim. Walaupun kadang kita ambil sangka kita hubung silaturahim. Nggak sebab kita hubung tu buat ke hati dan ubah tulis kita itu di hati. Kita buat balong kali yang kan Nabi tak ajar itu walaupun yang kita dia ngatu tangga dah satu dengan kita pula. Cuma kita dengan dia adalah saudara. Nabi kata suruh kita berhubung silaturahim. Dan ketiga sedekah. Tiga-tiga ni Allah Ta'ala akan satu buat salah satu daripadanya. Allah Ta'ala panjangkan umur. Dan umur dia ada penuh manfaat dan barakah. Dan kalau menyalahi ini, menyalahi mana? Balah ngadik-ngadik. Zalim kamu ke? Umur jadi pendek. Mana berdalil? Yaitu ketika Sayyidina Nabi Musa alaihissalam bernama Nabi Khidir. Nabi kata ada orang alim muda lagi. Dia pergi. Mula dengan aku menurutku lah. Sampai itu kita nak mengaji kata guru. Menurutku dia tak ada kata guru. Hidup aku selalu. Hajar tak guru lagi. Maka dia pergi tengok mula-mula. Dia penuh budak ni, Masya Allah. Kerana Tuhan buka dia, waliullah Tuhan buka qada mu'al bergerak. Mana? Tengok yang tu jadi orang jahat sikit lagi. Sampai itu salah satu. Dan demikian itu juga Tuhan pelaku maju habis. Ada penyambut lebih. Tu dalih kata
orang dalam keadaan mu'allak. Kalau zalim tu hepan kalau kita nak buat mengenal bahas sako, hak sako ada kakak tu saya mari sako, hak sako nak hak Allah tu takut sekali. Hak Allah tu takut sekali. Buat kerok. Hak Allah takut tu minyak molek. Bukan mudah tu takut jamaah ingat tu mudah. Mudah kan ingin begitu. Sibu iya Allah takut budak buat ham takut dia sendiri. Tapi nak bibit kena orang bocah tu payah. Sampai Tuhan kita nak mati. Belum kita nak mati, kita sedia lah. Hak kita buat salah, buat apa. Tamu-tamu hak we tua kita ada mati dah. Hak wasiat mati kita tu. Pakat-pakat pun nak jadi molat nyanyi oleh bapa kita. Kita kira kuning. Kita buat bapa kita kan. Kalau anak kita buat kita belum. Kita mati tengok anak kita buat kita belum. Kita rasa lagu kira-kira lagu tu. Maka kita tengok lah. Kita umur tak sampai umurkan kita kecuali yang kita umur. Itu Tuhan kata tidak umurkan kita kecuali kita jumpa Allah Ta'ala kita pilih. Nak bahagia tak boleh. Maka akhir kali mana masa bercapa ada di kita coba lah. Pak boleh buka tadi lah. Jadi kita berdoa jika ada terkasar ataupun tak kena dengan hati harap maaf. Karena itu bukan pada kamu. Itu daripada agamamu saja. Sebab Nabi kata balawani walau ayat. Menyapalah bolehmu hei orang beriman. Sahabatlah itu kena kita sekali akan Nabi saja walaupun satu mata. Kul bil haq walau bahaya sekali pun kau benar bahaya pokoknya. Tapi jangan katakan dalam itu kata kau ini ikutlah mengajar kita kata kau ini. Ataupun kita walaupun kita nasihat kata kau ini. Karena bila kata kau ini dia bukan ikut. Kita berkata kita sendiri. Dia kata okey. Kata kita minyak kata kita buat. Kita berkata kita. Kita kata kita nasihat kita. Amu kata oyak-oyak. Amu nasihat sendiri. Takut amu satu hari dia begitu. Yang oyak-oyak minyak dia. Maka kalau kamu jadi begitu pakai kapoh lah. Kalau kita tak lupa, kau jadi kita sendiri lupa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tu jalan yang baik pada kita selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah pakai ahli syurga dan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'mah wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika azim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa takhdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bil haqqi anzaltahu bi haqqi nazal. Allahumma azim fihi rahmatan waj'alhu nuran li basarina wa shifaa'an li sadrina. Allahumma zayyid bihi lisana wa jammil bihi wajhana wa qawwi bihi jasadana warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar wa hsyurna ma'an nabiyyi wa alihi akhyar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana min jami'i ma kariha Allahu qawlan wa fi'lan wa khatiran nasiran wa natubu ilayhi wa nas'aluhu at-tawbata wal maghfirata wal hidayah innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma ij'al awwala yawmina hadha Allahumma ja'al awwala laylina hadha salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la tusma. Allahumma fahimna asrarak wa albisna malabisa anwarik wa akhlisna fi bahri al-lataif wa afid alayna min awarif al-ma'arif ya nur al-anwar ya latif ya sattar. Nas'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammadin
rasul anbiya wa sirajil awliya wa qamaril asliya wa syamsis saqalain wa ya'il khabiqain wa an tarfa'a wujudana ila falakil irfan wa tusabbita syuhudana fi maqamil ihsan. Ya Allah, ya Nur, ya Azim, ya Syekh. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma khtim lana husnul khatimah wa la takhtim 'alaina bisu'il khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi amun ada mengaruh lagi bina amun ini namanya Muhammad Fauzan bin Ismail. Jadi amun ini murid dan guru di pondok Mahad Rasyidiyah. Itu dia dipakai bibi adalah dia kata cak gitu kan. Mahad Rasyidiyah seorang dirinya. Bahasa jalan pondok benang besar terletak kampung Tasidik seberang dekat dengan Bakar Kudus. Jadi pos sekilus penuh dengan masjid Gresik 2 kilus penuh. Dan kalau orang pergi nak ikut haknya ada hewan baru sebelum pada masjid Gresik dah hewan baru sekali mana terketak pertama ketak yang kedua pada amalan sebelah. Kalau sampai di sana boleh lagi ziarah sebagai ini waktu itu jadi kita tak ada masuk lagi amalan di semula masuk lah. Dan tapi orang-orang anak kita mau bina untuk pakai itu adalah dulu kakak dulu. Jadi kita mau itu kita tukar kita pikir kamu lagi mengasuh tu pakai lagi sakit paling mengajar kita itu betul nak mengajar orang nak mengajar sikit lagi ni kita ni masuk ni masuk bapa kepala nak berjaya seorang mengajar tu kan betul dia pula pada sampai tertular kalau kita nak buat kat budak kita tak umur kita faham soal faham itu buat apa kita nak buat anak kita tak bisa je kita tengok umur kita 10 tahun kat kampung 12 tahun kat kampung baru kita tipu sifat malam ni dan telah kita mari minta kursi sebenarnya sikit banyak dan dengan saudara kita puan-puan kita sini mudah-mudahan Allah Ta'ala murahkan sikit luahkan sikit. Dan kalau ada nak bagi zakat khusus menjumpa apa, jadi kita nak sunniah ataupun ada nak bagi tu, kita ataupun nak jumpa kita sendiri pun tak ada apa. Cuma amal biaya. Ni duit pun nak kalau kita pakai tu, duit niat pun sama sekali kita. Karena niat Allah Taala terima. Walau sedikit niat itu penting sekali. Innamal a'mal binniyat. Semua segala amalan dengan niat kita. Maka mudah-mudahan kita tu Allah Ta'ala maha sayang dengan kita dan kita nanti akhir kali Muhammad billahi taufiq.